Saya tak ajar lagi dia baca kan. Bacaan lah, bacaan dia tak boleh membaca lagi. Walaupun tak ada perkataan tapi dia boleh lah ikut rentak menyanyi tu lah. Ada kawan nak kita ada kabonat. Lepas tu ada jugalah survey daripada FB. Lepas tu open day bonat tahun lepas kan. Datanglah sini lepas tu tengok. Terus register booking. Through Facebook lah. Baru pindah ke sini. Sinta tengok review juga. Facebook, dekat Google kan. Kat Google je, saya Google dan saya keluar bonat. Aktiviti dia school holiday program ada. Lepas tu dia ada visit macam-macam, pergi zoo kan, pergi kilang, ada simulasi, haji simulasi, simulasi korban, macam aktif lah. Very attractive lah untuk kids. So banyak colours. Go around the Ladika pun dia dah boleh catch here and there. Good for kids environment. Dia dah buka dah. Kalau yang saya suka ni dia ajar macam mana dia nak train toilet train untuk anak. Sebulan kan saya dah perasan dia dekat rumah dia dah rajin baca doa, baca syahadah dengan translation meaning dia, doa masuk tandas. Cuma kan tahu lagi dengar lagi dia baca surah. Dia dah hafal dah surah ni sebab saya tak sempat nak ajar banyak surah. Sofia dia main quite late. Tapi masa dia masuk sini boleh I kata dia pun agak macam tak boleh membaca lagi. Sebab sebelum ni tadi kat sini. So bila masuk sini sebulan setengah. Baca dia sangat banyak. Bila kita pergi keluar, tiba je dekat belakang baca Pasar Raya Darussalam. So macam you can read. For me banyak perasa. Untuk adik, walaupun dia baru masuk 3 tahun, boleh baca doa makan kalau tidur. Untuk abang, saya perasan dia suka. Kalau macam saya minta pagi-pagi, dia tak ada nak nangis. Buku bacaan dia tu, dia buka tau, dia buka balik rumah, dia buka, lepas tu dia baca. Saya tak ajar lagi dia baca kan. Lah sebab dia baru 3 tahun lebih kan. Oh, teacher dah start ajar baca dah. Yang I quite surprise lah kot, bacaan solat tu sendiri. Bacaan tayyah I tak memang tak pernah ajar. I baru Qulhuwallahu Ahad tu sebab takut berat sangat dia nak baca. Tapi dia solat daripada awal Fatihah tu niat sampailah tayyah akhir. Itu yang I tak expect dia boleh hafal dengan begitu cepat. Saya yang sebelum, dia mild autism. Saya perasan dia dah boleh sebut 1, 2, 3. Lepas tu dia dah boleh menyanyi. Walaupun tak ada perkataan tapi dia boleh lah ikut rentak menyanyi tu lah. Walaupun dia tu speech delay. Ya. Saya dah racun dah kawan-kawan Hafiz hantar tadi karbonat. Boleh pilih tadi karbonat versi 9. Saya ada 2 anak kat sini. Satu normal, satu yang special. Special tu nak recommend lah sebab dia ada perubahan. Dia nak ke sekolah, lepas tu dia daripada yang dia tak boleh nak menghafal lagu tu, dia boleh hafal lagu. Nak recommend. Very recommended Ladika. Maybe nak plan, maybe have a plan to expand lah negeri-negeri lain so that nurse ni boleh di-share dengan negara lain yang look forward for a very good Ladika.